Okey, kenapa lelaki ini pilih emas untuk diwariskan? Kata beliau, emas ni bukan hadiah mahal, tapi hadiah yang bermaruah. Bila dia dah tak ada nanti, emas tu tetap bertahan untuk orang yang dia tinggalkan. Saya nak kongsi satu cerita pasal seorang abang ya. Dia seorang suami, ada 3 orang anak. Kerja biasa, gaji pun bukan besar sangat. Tapi satu hari dia cakap macam ni dekat saya. Saya tak tahu bila masa saya akan pergi. Tapi saya tahu saya tak nak tinggalkan keluarga saya dalam keadaan kosong. Sejak tu, encik ni dia mula simpan emas. Bukannya banyak, 100-200 sebulan je ikut bajet. Tapi konsisten. Dia asingkan ikut nama anak-anak. Dah cukup gram, dia keluarkan simpan elok-elok. Kenapa emas? Sebab kalau apa-apa jadi pada dia, emas tu tak beku, tak tunggu waris bertelagah, tak perlukan proses yang panjang. Emas tu boleh terus dia digunakan untuk teruskan kehidupan. Jadi abang ni dia simpan guna platform Get Public Gold. Akaun emas percuma boleh mula serendah RM100. Tiada cas simpanan dan boleh keluarkan emas bila dah cukup gram. Kalau anda pun nak mulakan simpanan untuk orang yang anda sayang atau nak wariskan sesuatu yang bernilai dan bermaruah, saya boleh guide macam mana nak mula. Ikut kemampuan, bukan ikut orang. Isi beg biru dekat bawah ni ataupun terus hubungi Aisyah. Hari ni kita mula supaya esok ada yang boleh mereka harapkan. Bertindak sekarang, lambat tinggal.